Nabi berpesan kepada kita, hidup di dalam dunia ini ada benda-benda yang menyebabkan kita ini jadi jahat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng. Terima kasih. Nabi berpesan kepada kita, hidup di dalam dunia ini ada benda-benda yang menyebabkan kita ini jadi jahat, jadi tak ikut perintah agama. Apa dia? Tahu tak? Harta. Tu kena jaga mulai. Kerana ramai dah pejuang-pejuang Islam rebah di tengah jalan kerana harta. Orang mengaji ni kitab penuh rumah, rebah harta. Boleh syarah habis, boleh dobik habis, penuh ni kitab, harta. Rebah harta. Kerana manusia ni dia tak boleh, kalau sebut harta dia jadi jahat, dia jadi tak cukup, dia jadi tamak. Pasal apa? Itu application wajib ada pada manusia. Manusia ni bukan kosong jasad dengan tulang, dia banyak app dalam. Antara app dia tamak dengan harta dunia. Lepas tu kita kena berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab kalau bincang maulud semua baik belaka. Kalau bincang kenduri kahwin anak melakang semua elok belaka. Tapi kalau nak bagi faraid tu dia membujur lalu melintang patah, hang lalu dengan hang aku tebas. Kopiah atas kepala, ridak atas bau, bak harta minta maaf. Semua jadi naga beracun. Nabi kata, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahab, labtarasa lisahuma kama qala." Andainya setiap seorang manusia Allah beri 2 bukit daripada emas, nescaya tidak akan cukup. Mereka akan minta bukit nombor 3. Tak kira orang Sungai Petani, orang Terengganu, orang mana, dia ni tak cukup. Bila cukupnya, ma yamla'u fahu ila turab, tidak akan cukup penuh mulutnya melainkan tanah. Mati baru tak mau. Waktu kita kalau bab akhirat kita jadi tua, kalau bab harta jadi muda. Kalau bab akhirat orang kata Tok Wan orang duk mengajar di masjid tu pagi kuliah duha subuh nak maghrib, Tok Wan tak pernah pi pun. Daripada muda sampai sekarang tak pi pun. Saya bukan tak minat, tapi tak boleh nak duduk lama lah. Jadi sakit pungkong. Tak boleh duduk lama kat kuliah, sakit pungkong. Bila tu? Bab akhirat. Tapi kalau harta ada tak sakit pungkong? Tak ada. Asyaikhu syabun fi talabil mal. Orang tua jadi muda kalau dalam bab merebut harta benda. Jadi ambil pengajaran lah. Nah, kita bukan saja-saja nak masuk syurga dengan lagu etiket. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi ada asbab. Asbabnya iman dan amal soleh. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu banyak menggunakan lau, andai. Karena lau itu adalah membuka pintu syaitan. Kenapa membuka pintu syaitan? Tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Keluar naik kereta, dalam perjalanan kereta pancit, andai tadi naik motosikal, andai tadi naik LRT. Tetapi baginda Rasulullah bersabda, bila mana perkara itu berlaku, maka hendaklah dia mengatakan, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah dah mentakdirkan apa yang dikehendaki itu yang akan terjadi. Tak boleh mengatakan lau, karena yang ada di hadapan kita tak tahu. Yang terpenting adalah mengambil sebab, yang terjadi adalah di luar kawalan manusia. Walihada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana apa-apa berlaku kepada hartanya, kepada ahli keluarganya, kepada temannya, kepada apa saja yang mereka sayangi, bila mana adalah tiba waktu untuk kehilangannya, inna lillahi wa inna ilaihi. Tak boleh nak mengatakan andai dia tak pergi naik kapal terbang itu, andai dia cancel 1-2 hari lagi. Dia pun tak tahu kalau dia cancel 1-2 hari apa berlaku. Idzan kita berinteraksi, kita ini tertakluk dengan sultannya qadar. Qadar, sultan. Kita tertakluk dengan sultannya qadar. Kita tak boleh nak melawan takdir. Wa fawq tadbiruna lillahi tadbiru. Di atas kita punya pentadbiran ada pentadbirannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhyi wa yumiit. Bagi orang beriman, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Berapa banyak orang berusaha untuk bunuh diri, dah dikerat dia punya juru tangan. Orang nampak pergi buat hospital, boleh selamat? Yang nak mati tak mati. Berapa banyak orang pergi keluar negara untuk berubat supaya sehat, mati di sana. Allahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kematian dan kehidupan bukan milik sesiapa. Kematian tidak boleh dielak oleh sesiapa pun juga. Bila mana apa-apa berlaku kematian kepada seseorang dengan sebab atau tanpa sebab,
bukan karena sebab orang itu mati, tapi karena ajal sudah tiba, karena banyak orang mengambil sebab untuk mati, tak mati. Berapa banyak orang mengelak diri daripada kematian, akhirnya mati.